Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Arif Sazmi bin Abu Kasim dari kelas Bahasa Melayu 3. Pada hari ini saya akan menerangkan bahan batu belajar yang telah disediakan bagi kursus BMMB 3213 Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Baiklah, untuk penyediaan bahan batu belajar ini, saya telah memilih dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP bagi tahun 5. Untuk standard kandungan, saya telah memilih dari aspek tata bahasa iaitu 5.2, memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran pula, saya memilih 5.2.2, memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks iaitu 2 Roman, kata majmuk kiasan. Bagi objektif pembelajaran ini adalah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid tahun 5 Al-Farabi dapat memahami makna kata majmuk kiasan, seterusnya membina ayat daripada kata majmuk tersebut. Seterusnya, kriteria kejayaan yang telah saya tetapkan ada 2 iaitu murid dapat mengenal pasti 14 kata majmuk kiasan yang terdapat dalam teks penceritaan Anak Watan Berjaya. Maksudnya, dalam teks tersebut akan ada 14 kata majmuk kiasan yang perlu dicari oleh setiap murid secara berkumpulan. Dan yang kedua, murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat daripada mana-mana kata majmuk kiasan yang terdapat dalam teks cerita Anak Watan Berjaya. Seterusnya, komponen utama bahan batu belajar ini termasuklah buku teks iaitu buku teks tahun 5 muka surat 102. Tajuknya ialah Anak Watan Berjaya. Seterusnya, nilai murni yang terdapat dalam pembelajaran ini adalah kerjasama iaitu murid ditugaskan secara berkumpulan untuk melaksanakan ataupun mencari kata majmuk kiasan yang terdapat dalam teks yang telah diberikan. Dan yang kedua, kerajinan iaitu dalam teks cerita Anak Watan Berjaya ini, ia menceritakan tentang seorang anak muda yang sangat rajin bekerja dan seterusnya memberikan teladan yang baik supaya dapat dicontohi oleh setiap murid. Dan yang ketiga, patriotisme. Dalam teks cerita tersebut juga, ia menggambarkan seorang anak watan yang berjaya sehingga luar negara, tetapi dia tidak melupakan asal usulnya, malah turut meningkatkan imej masyarakat Malaysia di persada dunia. Dan medium yang digunakan ialah yang pertama iaitu bahan batu belajar multimedia iaitu Microsoft PowerPoint. Dan yang kedua, lembaran kerja bercetak. Maksudnya lembaran kerja bercetak ni guru akan cetaknya, seterusnya akan memberikan kepada setiap murid iaitu. Baiklah, selain itu, lembaran kerja ini adalah berbentuk peta iPing dan untuk mengisinya, murid perlu bekerjasama antara satu sama lain untuk mencari kata majmuk kiasan yang terdapat dalam analisis teks penceritaan tersebut. Maksudnya nanti murid akan mencari maklumat bersama-sama dan akan mengisi di kertas mereka masing-masing. Baiklah, marilah kita teruskan dengan bahan batu belajar yang telah saya sediakan.